Kalau macam orang dulu-dulu dia pakai pasu, dia pukul pakai tangan. Saya Ju, berasal daripada Ampang, Selangor, menetap di Jenjarong. Saya sekarang menceburi dalam perniagaan bahulu bakar sabut. Tradisi lama lah. Saya terlibat ni semasa tahun 2025 ni jugalah. Sebelum ni saya tak bekerja. Saya menjadi suri rumah dan ada buatlah di rumah kerepek-kerepek, bungkus hantar di kedai lah. Kemudian saya terfikir untuk membuat perniagaan. Jadi saya fikir perniagaan bahulu bakar sabut ni tradisi lama. Jadi sekarang kebanyakan bahulu bakar pakai oven, tradisi moden. Jadi kita mencuba pakai tradisi lama lah. Tu saya menceburi perniagaan ni dalam tahun ni dan baru dalam 3 bulan dah. Permulaan di rumah. Di rumah kita membakar di rumah. Lepas tu baru kita cari kedai yang bersesuai tempat dan kita sewa, dan di sinilah Sungai Rambai, Jenjarong. Resepi ni sebenarnya saya pun tak ada pengalaman dari segi membakar bahulu bakar ni. Sebab saya tengok di media sosial, lepas tu saya tengok dia punya cara-cara resepi dia tu. Jadi saya bertanya pada mak angkat saya, kan dia kan orang lama, jadi dia ada pengalaman dari segi bahulu bakar sabut ni. Sebab dulu-dulu dia orang pukul pakai tangan dengan dalam pasu, dia tak pakai mesin. Jadi dia ajar kita, tapi kita dalam belajar ni dari segi tradisi lah, tradisi pakai mesin lah. Bagi saya lah, ni pandangan saya, bahulu bakar sabut dengan bahulu bakar pakai oven berlainan. Mungkin dia punya resepi sama, tapi cara dia berlainan. Kerana bahulu oven ni dia akan masuk dalam ketuhar bakar dan mengikut masa. Tapi kalau bahulu bakar sabut ni, tradisi lama ni, orang dulu-dulu dia kena pakai sabut. Ada yang pakai sabut lah, yang pakai kelapa seburung ke, kayu bakar ke kan. Tapi macam saya menggunakan sabut tu. Jadi dia cara pembakaran dia berlainan. Sebab kita kena jaga daripada segi atas bawah. Bila kita dah taruh tepung tu di dalam acuan tu, kita kena jaga masa untuk tengok dia masak tu supaya tidak jadi hitam. Dia kena ketara lah, ketara api dia tu, atas bawah dia tu. Cuma beza dia, kita berlawanan dengan asap lah. Macam kita nak membuat bahulu bakar ni, satu adunan tu kita memerlukan masa dalam 30 minit lah, lebih kurang. Sebab dia nak menghasilkan telur tu jadi naik dalam 20 minit. Lepas tu kita baru boleh masukkan tepung. Dan menjadi satu adunan lah. Bila kita membakar dia pula, bahulu tu kita taruh dia dalam masa, kalau api dia terlalu marak, dia mungkin dalam 4 minit. Kalau dia api macam bara sahaja, dalam 6 minit macam tu lah. Sebelum ni saya ada pembekal lah di Negeri Sembilan, dan selepas tu saya ada war-warkan tentang kelapa sabut ni. Jadi kawan-kawan dah membantulah info dari segi kelapa sabut ni nak dapat kat mana. Jadi saya dapat daripada kawan-kawan yang ada kelapa, kita beli dengan dia lah. Dan juga pembekal di Negeri Sembilan. Cabaran saya dari segi perniagaan ni, bahulu bakar ni, memang cukup mencabar lah. Kerana apa? Kerana kita tak tahu dari segi membuat bahulu ni. Kita tengok senang, tapi sebenarnya rumit.
Dan kita tengok benda tu mudah sangat. Tetapi sebenarnya bila kita dah duduk dekat untuk menghadap, untuk membuat bahulu ni, memang cukup cabar lah. Sampai kadang-kadang saya rasa macam dah fed up lah, macam dah tak nak buat lagi. Tapi memikirkan tradisi bahulu ni, zaman sekarang dah tak banyak orang buat. Jadi kita berfikir insyaAllah mungkin rezeki buat bahulu bakar tradisi ni boleh baju ke depan lah. Sekarang ni orang tak menggunakan sabut lagi, orang menggunakan oven. Walaupun dah down, rasa down, tapi saya nekat dan berhasrat dengan rasa mungkin berjaya lah di masa hadapan. Tu cabaran saya lah. Sampai kita rasa macam kecewa, semua ada. Jadi kita belajar dari bawah macam kita sekolah lah. Sebabkan kita ada nekat, kita rasa kita boleh berjaya, kita rasa benda ni boleh ke depan, saya teruskan. Alhamdulillah, walaupun saya baru buka 3 bulan, dan pada mulanya pun cabaran saya tu orang tak tahu yang saya buat bahulu ni. Kita nak menarik perhatian pada customer-customer supaya rasa kita punya bahulu ni macam mana, rangup ke, tidak ke. Tapi Alhamdulillah, customer saya yang datang, ada yang repeat, ada yang datang balik dan jauh-jauh. Itu yang membuatkan saya rasa macam bangga jugalah. Daripada kita tak tahu apa-apa, kita boleh buat. Bila musim hujan, sebelum ni musim hujan, jadi sabut tu yang membekal kita tu pun putus. Pembekal tu bagi tahu dalam masa hujan tu memang agak susah lah untuk dapatkan sabut. Jadi dia suruh kita cari pembekal lain lah. Dan dari situ kami berjumpa dengan orang kampung lah. Bertanya tentang kelapa, dan bila orang tu ada kelapa, kita boleh dapatkan sabut dia lah. Saya rasa perbezaan rasa memang akan rasa lainan sebab bahulu ni dibakar. Jadi haruman sabut tu naik. Kalau oven ni dia tak ada, ni dia cuma dalam oven saja. Memang tak ada asap-asap tu, tak ada lah. Saya dapat customer yang repeat banyak. Repeat order. Repeat order, lepas tu customer yang baru pun ada. Lagi-lagi nak raya ni memang banyak customer baru dan juga yang repeat. Bahulu sabut tradisi Haura itu di TikTok, di tempat lain di kedai-kedai runcit pun kami ada letak jugalah. Biasanya customer yang online tu dia datang ambil walk-in besar kedai. Kecuali dia order banyak, dia minta kita COD, kita COD lah. Setakat yang saya dapat bisnes ni kebanyakan walk-in dengan online WhatsApp lah. Cara kita membuat adunan bahulu bakar ni, kita menggunakan 3 bahan: telur, tepung dan gula. Saya ada buat penambahan dari segi esen vanila untuk menghilangkan anyir telur. Bila kita nak buat adunan ni, kita kena pecahkan telur dan gula, masukkan ke dalam mesin ni sampai dia menjadi naik buak lah sampai ke atas. Kita memukul telur ni selama 20 minit. 20 minit tu anggaran dia lah. Tapi kalau kita nak lebih lembut lagi, kita bagi lama lagi. Untuk dia bila kita makan tu, macam saya cakap tu, dalam dia lembut, luar dia rangup. Kita nak tuangkan tepung dia. Kita menggunakan tepung gandum. Kita telah sukat lah mengikut satu adunan berapa-berapa sukatan dia. Kita masukkan tepung ni ke dalam mesin. Kita ambil, nak bagi dia cantik sikit, kita pakailah pewarna sikit dalam berapa titis. Kiranya dia masih nampak macam pucat tu, kita tambahkan sikit lagi. Dia nampak kekuningan sikit lah. Kita boleh tutupkan dia. Okay, kita angkat, kita keluarkan. Kita kasih turun dulu. Lepas tu kita kacau dia. Takut ada yang dekat bawah tu dia tak kena kan. Jadi kita kacau dulu. Ni ada lagi yang di bawah tu belum rata lagi. Selepas tu kita tuangkan tepung.
Ini perasa original. Kalau perasa pandan pun ada dan inti coklat pun ada. Kita boleh tutupkan dia. Okey, macam tu saja. Okey, kalau macam ni dia dah separuh masak lah. Dah nampak gebu. Tapi cuma kita tunggu dia garis sikit lah untuk mendapatkan rangup. Okey, yang ni yang tadi kita buat perisa coklat. Inti dalam coklat ya. Ni adalah bahulu, inti coklat di dalam. Harga untuk bahulu coklat RM17 30 biji. Dan yang ini bahulu original, kita 30 biji RM15. Lagi satu kita ada bahulu untuk perasa pandan. Perasa pandan 30 biji RM17. Dari saya, marilah datang ke kedai Bahulu Bakar Tradisi Haura di Sungai Rambai. Nikmati kenikmatan bahulu lama, tradisi lama ni. Makannya rangup di luar, lembut di dalam. Mari ke sini.